bulan 2 2026. Hari jadi Aswad lah. Yang keberapa rahsialah. Dah besar dah, tapi masih lagi orang cakap macam budak kecil. Tapi tak cukup korang lah sebab Angah tak ada lagi. Kita buat seadanya lah, simple je. Dah tahu tanya lagi. Tak ingat tenggang di sana. Tenggang apanya, abang lambat lagi. Kata tunggu dia apa. Tak, dia kan cek Belah sana. Mana dia punya pemotongnya? Wah, macam betul-betul dia punya ni plastik. Baca nak boleh. Tak, dia memang betul-betul nak suruh aku makan plastik ke dia? Biasa Apa dia beli kat situ? Dia tahu. Nah tu. Dia tak kerti nak baca. Lain kali kau tulis bahasa isyarat kat situ. Mana pula kau suruh orang tu tulis bahasa isyarat. Dia tulis situ selamat hari menetah. Sebab kita belum abaikanlah bersepah bersepah ni. Mana pula 2016. Adik ni kenapa lah? Aku cakap kat WhatsApp lah. Tapi ni nak potong tak boleh. Kenapa? Buka dulu dia Plastik punya sebab tu. tak tanya nak pakai skrin plastik ke. Buka dia punya tu. Nyam-nyam je. Buka dulu dia punya. Tak tahu nanti tiba dia chat cakap kita apa blank. Dia dah tak ada surprise. Ni Abang selamat hari menetas lah. Selamat hari menetas. berapa? Ke-12. Ke-12. 16. Dia 20 dia entah lah. Kenapa? Omong kau sama dengan dia ke? Fikir kejap. Dia punya bangah dia dah pecah lubang. Tak, dia WhatsApp aku. Angah ingat birthday mu. Happy birthday To you. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi untuk Aswad. Selamat hari jadi. Dah tu je ada. Tak ada dik, tak ada kek. Ada. Juga dah sebab dia Ambil pisah tu. ambil pisau tu adik. Dia Kilo keras. bang, gila. Ha? Sikit lah ni, setengah dia ambil. Dia sekilo je ada. Ada sini hak kecil. Senang. Tak dekat tu, tak dekat. Yang lain. Dia ada yang ni je sebab tak ada tu. Mungkin dia tak buat lah kat bulan puasa ni. Astaghfirullah. Rasa lah pula birthday masa bulan puasa. Aku 2 tahun birthday masa bulan puasa. Aceh tu. Angah sekali. Aku pula sekali. Cuba tu Tak dia tak boleh nak angkat. Ke kata. Potong ujung-ujung je tu. Ya, tu potong lagi. Dia angkat ujung. Sebab Dia tu jangan gitu. ada ambil sudu. Ni? Ada lah. Suara abah cepat. Bukan duit aku. Apa penat dah. Bawa balik kerja. Coklat tu. Coklat tu. Pahit ke? Allah. Ha? Manis ke? Tu kita. Bagilah kat abah sikit. Oh. Cakap apa? Ma pula ke aku. Engkau kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia makan mana? Gigi sakit. Belum. Pahit ke? Kenapa dia rasa macam Bukan. Baik-baik pahit. Abang tak boleh makan manis. Dia tak ada icing. Oh, boleh. Dia sabar. Kan? Dia kopi-kopi. Dia mau sikit. Mak tak boleh makan. Kan? Dia macam mana-mana masak. Nak menggali kek ni dek. Bukannya kek tu. Angah je tak ada. Angah balik lagi Ahad ni bawa ada dia. Dia cakap apa? Nanti Angah balik lah buat dia bawa. Lambat. Tak, bukan buat. Dia cakap ni kat aku. Pandangan nasi ke? Pesannya